Poin yang kedua adalah roots. Okay, tajuk dia roots. Roots ni dalam bahasa Melayu Kedah, maksud dia akar. Okay. Kenal Yasin Sulaiman tak? Okay. Okay. Saya tak nak cerita pasal dia, tapi ketika mana dia buat video klip untuk lagu Arus Kudus, okay, Farhin Abdul Fattah, seorang komposer yang terkenal di Malaysia, yang ada nama di Malaysia dan sangat versatile, dia ada beri komentar terhadap Yasin Sulaiman. Dia mengatakan bahawa Yasin ni adalah seorang yang boleh terjemahkan dia punya bidang ke dalam pelbagai bidang. Dia boleh terjemahkan muzik dia dalam pelbagai muzik, tetapi orang tahu itu Yasin. Okay, orang tahu roots dia. Orang tahu macam mana dia ambil rocks ke, dia ambil techno ke, dia ambil auto-tune ke, dia ambil apa, orang tahu that's Yasin. Okay, dia buat ballad ke, dia buat pop ke, dia buat lagu Hayya Bil Jihad ke, apa, satu perjuangan ke, orang tahu itu Yasin. Orang tahu itu lagu Yasin, sebab orang tahu roots dia. Okay, apa yang saya ceritakan, apa yang nak ceritakan untuk yang nombor 2 ni adalah roots. Apakah diri kita sebenarnya? Versatile ni hanya akan lahir apabila kita tahu roots kita. Okay, roots kita apa? Diri kita tu apa? Okay, Yasin, dia mungkin boleh buat lagu macam-macam. Okay, genre ni. Tapi sebelum dia buat benda-benda tu, dia tahu sebenarnya aku ni apa. Aku ni muzik aku apa sebenarnya. Apa yang aku nak bawa dalam muzik sebenarnya. Okay, what kind of music yang aku nak bawa. Bila aku show, bila aku buat performance, macam mana aku nak bawa sebenarnya macam mana aku. Okay, itu perlu penting roots. Dalam versatile, setengah-setengah orang dia memahami versatile, dia memahami Islam tu syamil. Islam tu satu benda yang kita boleh buat banyak benda kan. Setengah orang memahami macam tu. Maksudnya seorang dai perlu menjadi seorang yang mampu bermain bola, seorang yang mampu bercamping, seorang yang mampu memasak. Setengah orang memahami dai itu adalah benda tu, dia mampu buat segala benda. Bagi saya, menurut Sakib Muhammad, versatile bukan itu. Dai tak perlu buat banyak benda. Stick tu apa yang dia nak buat sebenarnya. Okay, football player, okay, dan dia jadi dai, dia tak perlu nak belajar camping. Kalau orang yang tak reti camping, dia tak perlu belajar nak camping. Tak perlu nak sangat-sangat nak belajar camping. Nak belajar, tapi tak perlu letak dalam kepala jadikan bebanan yang you kena belajar camping untuk jadi versatile. No, bukan. Versatile adalah awak tahu roots awak, diri kita apa, dan kita kembangkan dari situ, kita pamerkan kat orang. Kita kembangkan diri kita dan pamerkan kat orang. Ada contoh. Bagi contoh, pernah dengar Syed Kutub? Okey, dia seorang apa? Dia lelaki kan? Dia seorang lelaki yang paling penting. Okey, dia seorang sastrawan. Dia tak kisah pun nak reti main bola ke, camping ke. Dia seorang sastrawan. Dia tahu bila dia bercakap dengan nada sajak lah, segala apa-apa dia tu. Dia buat apa yang dia nak buat. Dia boleh jadi, dia outspoken. Dia boleh cakap. Tapi dia tak boleh cakap ni. Dia tak boleh bercakap dengan lantang, tapi dia boleh menulis dengan lantang. So dia buat je apa yang dia buat, dan dia seorang yang versatile. Okey, versatile maksudnya orang ramai boleh terima. Okey, dia ada roots, orang ramai boleh terima. Kalau orang lain tak terima, katanya buku dia orang tak kenal. Okey, walaupun saya tak habis lagi baca Fizil Al-Quran. Sebab saya ada masalah dengan bahasa Arab sebenarnya. Saya tak nak baca sampai habis. Tapi saya tahu. Macam mana saya boleh tahu? Sebab dia versatile. Kalau dia tak versatile, saya insyaAllah tak tahu. Sebab dia seorang yang versatile, saya tahu. Okey, kembali balik. Roots. Kita kena faham roots kita apa, kenali diri kita apa, roots kita apa, ciri-ciri kita apa, jati diri kita apa. Barulah kita fikir macam mana nak kembangkan. Okay, jangan mengada-ngada nak kembangkan dulu, ambil ni, nak jadi ni, tapi kita tak ada roots. Dan kita orang tanya, kau siapa sebenarnya? Kita tak nak jawab. Okey, even kalau saya ambil salah-salah pada anda semua dan saya tanya kau siapa, nak jawab apa? Okey, even kalau kita tanya pun balik Malaysia ni kau nak buat apa? Kita akan tentang 2 saat fikir. So kita tak ada jawapan untuk diri kita sendiri. Okey, itu roots. Kena faham, baru kita menjadi versatile. Baru kita boleh diterima orang, baru kita boleh
Pamerkan diri kita dan orang nampak macam, oh macam kau ni mantap lah sebab kau boleh buat benda ni sekali. Orang ingat kita buat banyak benda. Sebenarnya kita tak buat banyak benda. Kita hanya buat apa yang diri kita nak. Apa yang diri kita tu ada, kita buat. Kita tak buat banyak benda. Setengah orang kita nampak, oh dia ni buat banyak benda, dia ni buat benda ni. Oh mantap, dia versatile lah, boleh buat banyak benda. Sebenarnya bukan. Sebenarnya itulah diri dia. Semua benda tu adalah diri dia. Dan saya percaya Allah menciptakan kita semua ni penuh warna tau. Dalam diri kita ni macam baju batik tu, banyak warna. Bukan batik buruk. Macam baju Arab Mesir. Ada hijau, kuning, merah, oranye kan. Tu banyak warna. So jadi warna-warna tu sebenarnya kita tak keluarkan. Kita dah cukup versatile dalam diri kita tak keluarkan sebab kita tak kenal warna-warna kita. Okey? Cara nak kenal diri kita macam mana? Okey? Cara mudah je. Tanya kat diri kita. Siapa aku? Okey? Contoh bila saya tanya diri saya, Sakib tu siapa sebenarnya? Spiderman. Okey? Okey, contoh, saya minat apa? Saya minat main apa? Okey, saya tak cukup tera bola, tapi alhamdulillah hari tu menang Piala Menteri Besar Kedah. Jadi lama dah. sekali seumur hidup. Okey, contoh okey. Saya punya sport, saya mungkin dulu berminat main bola dulu, tapi setelah lama saya jadi macam tak berminat main bola. Okey, Sakib you tak minat main bola. Okey, tak apa. Okay, saya minat apa lagi? Okay, komputer. Saya start bermula dengan komputer daripada darjah 3 tahun 90. Lupa 90 dah gelap sangat tak nampak. Okay, saya tanya diri saya, okay, adakah awak minat komputer sampai awak boleh jadi geeks, sampai boleh jadi lead? Gila-gila Oh no, tak. Jadi saya tanya diri saya dan saya dapat nampak, okay, kat mana saya sebenarnya? Kat mana saya perlu hala tuju diri saya? Anda juga boleh tanya macam tu. Tapi masalahnya, ramai orang bila tanya diri dia dan sekali tak dapat jawapan. Sebab apa? Contoh kalau ada orang tanya sebenarnya kalau saya si A Mr. A. Maaf dia. Ali baik. Dia nak datang. Okey. Kat mana tadi? Okey, contoh kalau nak latihan nak mengenal diri sendiri, nak kenal roots kita. Sebab kita nak jadi seorang yang versatile. Sebab Islam bila melahirkan seorang Muslim tu, dia masih versatile. Dia masih mampu diterima oleh orang. Abdul Rahman Al-Auf. Abdul Rahman Al-Auf, dia seorang businessman. Dia bukan benda-benda lain, tapi dia sangat boleh diterima oleh semua orang. Sebab apa? Islam yang macam tu. Islam melahirkan orang yang versatile, tetapi pada diri dia. Okey, pada diri dia. Macam mana kita nak tanya diri kita bagus tak bagus adalah macam nak tanya diri kita seorang yang versatile dan versatile. Kita tanya diri kita. Contoh, Amir, awak minat main apa? Okey, saya minat badminton. Tapi sebenarnya dalam kepala otak kita bukan bercerita tentang saya minat. Kita hanya letak dalam kepala kita perkataan badminton. Kita memisahkan diri kita dengan benda tu. Boleh faham tak? Tak faham kan? Sebab susah nak faham sebenarnya benda ni. Ini sebab latihan nak berfikir, nak bercakap dengan diri kita sendiri. Okey, kalau anda semua rajin baca buku bercakap dengan diri sendiri, macam mana kita nak latih pemikiran supaya boleh bercakap dengan diri kita sendiri, benda tu sangat bagus kalau boleh baca. Tapi kalau tak mampu nak baca, cuba latih fikir, bertanya diri kita, sebenarnya aku ni apa? Contoh kalau kita belajar syariah, Sakib, sejauh mana you boleh pergi dengan syariah? Betul-betul tanyakan diri kita, syariah apa? Syariah apa yang kita nak bawa? Okey, aku minat syariah, aku minat aku satu hari nak buat hukum apa? Aku nak try buat hukum budak kat Malaysia kan. Macam mana kau nak buat? Hukum budak. Tanya lagi, tanya. Sampai kita jumpa yang memang kalau isu dia adalah saya nak jadi seorang yang meletakkan law of hudud dekat Malaysia. Tanya diri kita semua jalan sampai sana. Barulah selesai kita beritahu, okay, that's my roots. Memang aku dilahirkan untuk buat law of hudud dekat Malaysia. Tapi kalau kita tanya diri kita tak sampai ke peringkat tu, maksudnya itu bukan kita. Okay? The most important thing is kita tanya diri kita. Okay, bagi contoh lain lah. Contoh yang lebih kemesiran sikit lah. Sejauh mana aku boleh pergi dan tarbiyah? Tanya diri kita, sejauh mana aku boleh pergi tarbiyah? Okay, saya nak jadi macam Hassan Al-Banna, boleh buat satu organisasi yang boleh mengesani orang berpuluh-puluh tahun dalam satu dunia. Okey, siapa kau?
Tanya balik kita, siapa kau? Tanya balik kita kan, siapa? Okey, bolehkah aku buat macam tu? Boleh ke aku, ayah aku baik hijab, lepas tu aku terus belajar juga, tak fikir pasal duit, kan? Boleh ke aku bila orang gaduh-gaduh pasal apa, masjid atau benda tu kan, boleh ke aku mendamaikan kedua-duanya? Boleh ke aku? Ataupun boleh ke orang kat Facebook gaduh-gaduh pasal Isma Pemerang, you boleh damaikan? Boleh tak? Kalau tak boleh, that's not you. Kalau tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Itu bukan anda. So jadi jangan handlekan you nak jadi macam tu. Cari yang lain, cari yang lain sampai nampak diri kita sendiri. Okey, kita boleh bincang pasal nak buat roots ni hari-hari yang lain lah. Cuma saya nak beritahu, antara punca untuk dapatkan versatility adalah kenal roots kita. Bila kita dah kenal, baru kita boleh cambahkan dengan wow, yang puas macam tu lah. Kalau tidak, memang kita tak akan dapat cambahkan. Okey? Okey. Antara kelebihan, okay, antara yang perlu kita pentingkan ketika mana mengenali roots kita adalah kita perlu mengenal pasti kelemahan kita. Okey? Sangat-sangat perlu mengenal pasti kelemahan kita dan juga kekurangan yang kita ada. Contoh, apa kekurangan yang saya ada? Saya kurang daging. Dan juga saya kurang ketinggian. You kena akui benda tu. Dan itu kan satu kekurangan yang realiti sebenarnya. Sebab itu adalah satu kelebihan. Sebab tak ramai orang kurang daging kan. Jadi macam wow, macam gila. Tapi kena akui benda tu. Jangan kita menafikan sikit pun kekurangan kita sampai kita terlupa. Dan kita terlalu berada atas angin dan kita nak kejar benda yang kita tak boleh capai. Okey? Tak apa. Itu roots. Okey, kena faham roots. So daripada roots tu, kita kenal roots kita kenal apa yang kita nak bawa, dan kita keluar, kita buat muzik macam Yasin. Kita buat muzik yang pelbagai. Okey? Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat rock, kita boleh buat techno, kita boleh buat ballad. Kita boleh buat irama Malaysia, kita boleh menang anugerah suka hati, nak menang banyak-banyak. Kalau kita jadi seorang filmmaker, kita buat banyak filem kita buat. Dan kita ada roots. Kita mesti ada seorang roots. Kita mesti ada roots kita. Akal kita mesti kuat. Apa yang kita nak bawa sebenarnya. Okey? Dan you nak bawa apa-apa suka hati lah. Macam saya tak kisah you nak bawa apa. You nak bawa liberalism ke, you nak bawa komunism ke, you nak bawa apa-apa pemikiran you bawa. Yang penting you kenal diri. Sebab saya yakin kalau seorang itu berfikir sampai dia kenal diri dia, dia takkan lari dari Islam. Kalau dia buat kerja tu betul. Kalau dia buat kerja memahami diri dia, dia takkan lari dari Islam. Jangan risau. Yang masalahnya tak kenal diri. Okay, that's all.